Bazar Ramadan harga makanan dia mahal? Salah siapa? Semalam guys, aku jalanlah pergi bazar Ramadan ni kan. Tiba-tiba teringin nak makan ayam bakar tau. So, aku cari pergi cari. Aku jumpa. Sekali nah kau mat, RM10 harga dia. Lepas tu aku dah fikir, barang ni yang mahal ke aku yang tak mampu? Nampak? So, cerita dia bila aku fikir, aku tenung ayam tu tenung aku balik and aku rasa aku dapat jawapan. Cuba aku letak diri aku sebagai peniaga kan. Korang letak diri korang sebagai peniaga. Katakanlah ayam tu seketul, dia punya bahan mentah, ayam tu sahaja RM5. RM5. Lepas tu gaji pekerja per seketul ayam tu tadi RM1. Dah kos dia jadi RM6. Sos dia lagi, perapan dia lagi, plastik dia lagi. Katakanlah semua tu tadi RM2.50. So sekarang kos RM5 campur RM1 campur RM2.50 dah jadi RM8.50. Campur lagi kos sewa bazar Ramadan. Katakanlah 50% per unit. So kos untuk siapkan seketul ayam ni jatuh pada harga RM9. Dia jual dengan harga RM10. Berapa banyak untung dia? RM1. Mat, RM1. Oh, kau bayangkan bangun pagi kena buat prepare apa semua, lepas tu petang nak mega bazar, kerja nak pergi balik tarawih, RM1 seketul. So sebenarnya bila aku amati kat sini, bukan harga barang tu yang mahal, tapi aku yang tak mampu. So kepada korang kat luar tu, kalau korang rasa benda yang korang nak beli tu mahal, tak payah beli. So kita belanja dengan berhemah, tetapi kalau kita ada rezeki lebih untuk kongsikan dengan peniaga-peniaga kat luar, ataupun kita boleh kongsikan dengan orang yang memerlukan, kita kongsikanlah di bulan Ramadan yang mulia ini. So, itu saja pesanan daripada aku. Aku cuma pesan kat korang, belanja di bazar biarlah berhemah. Jangan tiba-tiba kau balik, kau kira kau dah belanja sampai RM50, lepas tu makanan tak habis, setan tunggu kau bulan 4 nanti. Sebab apa? Sebab kau suka membazir.